Nah, jadi raja, ya raja, hek mari cerita dia raja lah ni. Ai supaya juga buku taklid buku taklid hak majlis dak pakar di surat nikah tu. Ya hek buku taklid ni tahu dak mari dana usul saya. Mari daripada raja Jambu. Tu mengikut seorang tok tua cerita kat mbah. Taklid ni mari daripada raja Jambu. Nah, dia raja Jambu ni penasihat dia nya siapa? Ialah Tak Yah Tok Raja Haji. Tok guru bagi Tok Dala tu. Tu penasihat dia. Gak satu ketika tu timbulnya tok lelaki tu dia buat nyanyi pada rakyat dia. Rakyat Raja Jambu tu. Nah, Raja Jambu kata, nak buatlah mana ni Ya raja, ya bukan duk tahu mana hak agama ni. Ya panggil ulama hak sebagai penasihat, ya mari tanya. Nak buat lagu mana ni? Orang dia buat nyanyi pada rakyat kita ni, kita nak lock ni tak leh ni. Lalu itulah Tak Yah jawab kata, kau hamba pun nak agama juga. Nak buatlah mana? Nak agama tengok. Lalu itulah satu masa Tak Yah ni dia panggil. Dia panggil tok-tok guru hak ada di zaman tu nak buat lagu mana. Untuk kita nak jaga supaya kata bila berlaku kezalim melok pajar dan sebagainya, balik orang betina ni ada rubai yang boleh menyelip. Nak buatlah mana? Bahas mari, ialah kita kena buat dengan secara taklid. Tapi taklid tu kena baca lepas dia menikah. Nampak? Nah, lepas tu lepas nak buat lagu mana taklid? Tak Yah kata mung sulung. Tak Yah lu ada lagi masa tu. Mu kelik gi tulis sulung. Mu kelik gi tulis. Lepas tu satu masa kita mai bahas semula. Kelik Tak Yah lu masa tu, Tak Yah lu untuk bumi tu apa banyaklah. Tok hak alih-alih di zaman tu. Mari bahas semula tu dah. Mu baca sulung. Lagu mana? Hak mu klik dia buat tu lagu mana tu baik ceritanya. Haji sulung baca. Tak Yah duk dengar. Dia baca sudah. Tak Yah tanya, mak mu nampak lah no? Mak tu siapa? Tok Bumi. Mak mu nampak lah no? Tok Bumi kata, puasa tak apa dah. Kalau tak apa. Tu asal cerita. Siapa ke hari ni kita duk pakai taklid tu. Asal mari situ. Sebab itulah kita duk tahan tu. Jika berlaku halak pajar tu lorak jamai dia tu. Siapa orang lah ni tu gapo halak pajar tak reti dah. Apa tu bila tak reti kita tukar. Hamba kata kalau tukar habis lorak orang dulu. Lalu tu kelimah pajar tu kekal duk sampai ke hari ni. Kita duk tahan tak sewi apa. Cumanya pajar tu kena baca kena, jangan panjang dengan nuk. Pajar. Kalau panjang tu mana lain pula. Kalau panjang gula panak tu. Nah, kelak pajar ni mana gini? Orang dulu ya berkecek. Nanti belai duk sakai sangat. Aku nak pajar boleh sebulan. Tu pajar tu. Pajar. Jadi kau tu. Nak jadi kok gapo kali tengah je tajwid imalah dia. Gitu dah. Jika aku halak pajar. Tu. Siapa ke hari ni? Hak demo dulu duk bahas, duk buat taruh tu, kita guna siapa ke hari ni? Tu asal-asal usul asal sirah taklid. Lalu tu pakar. Bila pakar tu lah boleh menyelesaikan satu hal. Bila tu lelaki tu halak bini yang tak ada sekeruduk ke, tak ada uang nafkah, ia panggil tubik dalam bentuk ke istilah zaman tu, ia panggil lak pajeh. Maka bini ada hak mari mengadu. Bila orang terima pengaduan dia, terucuk tamat akduz zaujiyah tu terucuk. Tu dia. Gak ia tanya kata, dak hak tu tak apalah, cerita tu tak ada aib mana.